Halo korang, salam sejahtera. Aku Abang Ajak. Bertemu lagi kita di sini dalam Tangkas Podcast. Gosip, promosi, tips dan isu dalaman klub iaitu Sendu Dalam Gelanggang. Okey, tidak lupa di sebelah kiri aku Cikgu Zaidi aka Jurulatih Badminton Mampu Didik. Serendah RM15 sahaja per sesi. Dari zero to hero. Baiklah, apa khabar cikgu? Ya. Dan selamat datang sebagai host jemputan kita pada pagi ini. Alhamdulillah waras. Ya. Dan terima kasih menjemput kami sebagai host jemputan. Sama-sama cikgu sudi hadir bersama kami dalam segmen Tangkas Podcast di dalam isu-isu yang menarik akan kami sajikan. Baiklah korang, sebelum meneruskan soalan, kita commercial break dahulu. Okey, baik. Terima kasih kepada korang semua masih lagi setia bersama kami. Okey, sebelum kita teruskan soal dahulu, kita ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita iaitu Tangkas Squad Badminton Club sepanjang program ini. Manapun, tanpa sokongan anda semua, tidak akan bermula perjalanan yang indah dan setiap beribu batu itu pasti ada liku-likunya. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi setia bersama kami. Okey, baiklah. Soalannya berbunyi seperti ini. Cikgu Zaidi, bagaimana boleh tercetus program pembangunan ini dan macam mana boleh bertahan sehingga hari ini, cikgu? Pertama sekali, terima kasih kepada Abang Ajak host program kita pagi ini. Tidak lupa juga penaja utama program iaitu Tangkas Squad Badminton Club sudi menjemput kami. Baiklah korang, semuanya bermula dari langkah pertama untuk membantu pelajar dan adik-adik di luar sana yang tidak mampu tetapi berminat dalam sukan badminton. Alhamdulillah, dan di sinilah tercetusnya fenomena program kami iaitu pembangunan memperkasakan sukan badminton bagi yang berminat tetapi kurang berkemampuan. Itulah korang the untold story. Pada awalnya, ia bermula dengan kisah latihan secara percuma selama 6 bulan. Ia melibatkan masa, tenaga, modal saya korbankan demi untuk membentuk pemain-pemain berkualiti. Jadi, saya pun tak tahan dan ambil keputusan untuk berhenti sebagai jurulatih. Okey, baiklah. Di sini juga saya ingin kongsikan, saya cakap betul. Memang penat. Tapi semuanya tidak terjadi hasrat saya itu. Disebabkan beberapa pemain merayu dan memahami beban tugas seseorang jurulatih, mereka semua bersetuju dengan rela hati, meringankan beban, bersepakat memberikan bayaran setiap sesi latihan serendah RM15 untuk terus saya berkhidmat sebagai jurulatih mereka. Inilah yang membuatkan Zaidi Badminton Group tercetus dan bertahan sehingga hari ini. Niat yang bersih selalunya membuahkan hasil baik dan berkualiti insya-Allah. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih atas pencerahan tercetusnya legasi Zaidi Badminton Group. Soalan seterusnya, bagaimana jadual dan sesi latihan? Boleh kongsikan sedikit cikgu? Okey, baiklah kepada semua ibu bapa di luar sana untuk terlibat menghantar anak-anak join sesi latihan. Ia bermula pada setiap hari Isnin dan Jumaat. Latihan bermula jam 4 petang hingga 5 petang. Satu sesi, 5 petang hingga 6 petang satu sesi. 6.30 hingga 8 malam satu sesi. Dan 8 malam hingga 9.30 malam satu sesi. 9.30 malam hingga 11.30 malam satu sesi. Bermula dari hari Isnin hingga Jumaat. InsyaAllah semuanya dengan izin Allah. Okey, baiklah cikgu, untuk tercetusnya dan bertahan, kita dah tahu jadual latihan dan bayaran per sesi pun kita dah tahu. Sekarang ni kita nak tahu pencapaian klub dari semua pemain cikgu. Sejauh mana perkembangannya? Boleh kongsikan cikgu? Alhamdulillah, sangat membanggakan. Salah satunya dari Pontian adik, Lutfi, under 18 tahun, MSSD JB Pontian nombor 2. Ini dulu cap, ayam je. Di Kulai. Adik Syakir, under 15 tahun, champion MSSD Kulai kategori lelaki. Kemudian Derkai, player Chinese, semi-finalis MSSD Kulai. Kemudian Diar Zara Zaidi, umur 8 tahun, Johan MSSD JB kategori perempuan bawah 12 tahun. Salah satu produk yang sangat dipujilah. Dan ada juga dari klub-klub lain yang menuntut ilmu di sini dan berjaya di finalis, semi-finalis MSSD. Klub dari mana? Maaf saya tak boleh sebut. Okey, baiklah cikgu, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Sekarang kita akan ke segmen seterusnya iaitu promosi untuk join latihan. Wow, cikgu, saya pun di sini tak sabar menunggu sebutan promosi dari cikgu. Sebelum itu kita commercial break dahulu and stay tune. Halo korang, salam sejahtera. Aku Abang Ajak. Bertemu lagi kita di sini dalam Tangkas Podcast. Gosip, promosi, tips dan isu dalaman klub iaitu Sendu Dalam Gelanggang.